Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton live di Sri Bibi ataupun Sekolah Rendah Integrasi Islam Reni Batch. InsyaAllah yang kita akan buka bermula 2027. Jadi hari ini kita nak live dan bincangkan tentang Sri Bibi. Apa itu Sri Bibi dan apa hala tuju, apa program-program Sri Bibi. Kita buat secara santai lah. Dan insyaAllah minggu depan kita akan buat proper and formal presentation or briefing for the parents semua, for parents. Jadi itu kita akan buat invitation khas. Hari ni kita buat secara live dulu. Mungkin dalam live ni kita akan kumpul juga soalan-soalan yang mana kita akan jawab kita dalam sesi minggu depan. Jadi sementara tu boleh juga tag kawan-kawan ataupun share link kepada kawan-kawan semua untuk masuk ke dalam live kita dan ramai-ramai kita boleh berdiskusi lah. Kita bincang, nak tanya soalan ke, nak cadang lokasi ke apa ke, insyaAllah kita boleh ataupun nak kerjasama ke pun boleh insyaAllah. Dan sepatutnya seperti kita announce kan, kita akan live di Instagram. Tapi bila kita nak live tadi baru kita dapat notification dari Instagram, our profile tak boleh live for now. Kita tak sure kenapa tengah chat lah, technical tengah chat. Jadi kita live dulu di Facebook. Tapi tak apa, kita share dulu dalam grup-grup semua. Kita invite, sekarang dah ada 26 orang. Okay, boleh komen kalau ada dengar ke tak dengar ke, okey ke tak okey ke, boleh komen. Komen lah apa-apa, Assalamualaikum ke, hashtag Sri Bibi ke kan. Baik, bersama saya ni saya ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan lah kepada semua. Mungkin ada setengah tu kita dah pernah share lah dalam posting-posting kita sebelum ni. Ada juga yang kita dah pernah buat video, ada video pendek. Tapi mungkin ada yang tak pernah tengok, terlepas pandang sebagainya. Jadi dalam live session ni peluang untuk tuan-tuan, puan-puan semua, kalau nak bertanya soalan, nak tahu lebih lanjut, contoh dekat mana kita buka ke, pakai syllabus apa dan sebagainya. InsyaAllah ni lah peluang dia. Dan macam saya sebut tadi, minggu depan kita akan adakan briefing khas untuk parent, untuk cerita secara lebih tersusun, ada presentation. Mungkin kita cadangnya buat secara online dulu sebab kita tahu nak buat physical ni tak semua boleh datang. Kita akan buat secara online pada waktu malam, kemungkinan pada hari Rabu minggu depan insyaAllah. Okay, untuk permulaan saya nak tunjuk dulu logo Sri Bibi yang insyaAllah kita akan pakai. Ini logo Sri Bibi, Sekolah Rendah Integrasi Islam Reni Batch, Kejayaan Dunia Akhirat Sri Bibi. Jadi ini logo yang kita akan pakai untuk uniform, untuk sekolah sebagainya. InsyaAllah setakat ni yang kita confirm lah. Mereka ada perubahan-perubahan minor tu biasalah, sebab sekolah belum buka lagi kan. Okay, boleh nampak Dekat sikit. Okay, terus keep on comment. Nanti saya akan baca komen-komen dan juga soalan-soalan tuan-puan. Okay, mungkin saya boleh start sikit introduction. InsyaAllah idea Sri Bibi yang kita nak buka ni adalah sekolah rendah integrasi yang mana kita akan ada sekolah rendah kebangsaan, which is KPM punya syllabus, dicampurkan dengan syllabus KAFA. Jadi sekolah dia bersifat full day lah, sebab tu nak berintegrasi. Bermula daripada 7.30 pagi sampai ke 5 petang, Isnin sampai Jumaat, ataupun ikut negeri lah, negeri yang mana Jumaat, Sabtu cuti, dia Ahad sampai Khamis lah. Okay, dan bila saya sebut kita menggunakan KPM tu, maknanya kita memang agak perlu KPM. Bermula darjah 1 6 tahun depan pun sama kita akan mula. Dan Alhamdulillah setakat ni kita tengok dalam website kita dah ada 1231 ibu bapa yang bagi nama berminat nak daftar anak dia. Dan ada beberapa location yang top lah. Paling top nombor 1 Saya Berjaya, ada 201 orang. Dah cecah 200 lah, Alhamdulillah. Kedua Shah Alam, 139 orang. Yang ketiga JB ada 60 orang. Kemudian Rawang 59, Bangi 53, Ceras 53. Kemudian Ampang, Puncak Alam 41. Itu dalam komen banyak Puncak Alam, tapi dalam borang tak banyak lagi, baru 41. Tapi insyaAllah kita antara top 10 yang kita dah start tengok. Sasaran kita nak buka at least 20 cawangan.
bermula 2027. Sekiranya cukup demand, kita pun tak naklah buka tanpa ada demand yang cukup. Jadi penting sangat untuk ibu bapa untuk bantu kita dapatkan lagi demand yang mencukupi. Sekiranya perlu, katalah dekat Rawang ni baru 59 kan. Tapi sebenarnya ramai lagi nak. Boleh tak Bibi datang Rawang, kita buat briefing secara face to face dengan parent-parent dekat Rawang? InsyaAllah boleh. Kita susun. Untuk buka CBB ni memang kita nak tengok, kita nak cuba ada kerjasama yang baik dengan parents. Sebab kita baru nak mula sekolah baru. Jadi peluang untuk kita start right with parents punya feedback, with parents punya idea, parents punya input, parents punya demand. InsyaAllah yang mana kita boleh dan mampu untuk cater, kita akan cuba cater. Okay? Okay, untuk lokasi setakat ini saya berjaya kita dah confirm. Cuma di mana kita tengah tengok ada dua tempat sekarang. Yang pertama kita tengok dekat area CBD. CBD ni dekat mana CBD ni dekat belakang Dipals. Dekat area Bank Islam. Ada apa situ? Ada kedai-kedai makan Wong Solo kat situ, dekat area situ. Ada Pochiato Coffee. Kalau satu lagi kita tengah tengok dekat Radius. Tengah confirmkan antara dua tempat ni. InsyaAllah kita akan start renovate mungkin bulan 8, bulan 9 je tu lah baru kita start renovate. Sebab sekolah akan buka Januari. Tapi kita akan buka, once kita dah confirm, kita akan buka pendaftaran awal untuk siapa daftar dan dah boleh start bayar iuran tahunan secara mungkin dalam RM500 dulu ke sebelum bayar penuh. Okay. Shah Alam dekat mana? Ada soalan lagi ke? Shah Alam dekat mana? Kita tengah survey lagi. Satu tempat yang kita dah kenal pasti adalah di section apa tu? Section 7. Section 7 dekat UiTM. Dekat area Jacob. Dekat situ ada section 7. Kita dah survey satu tempat. Tapi kita masih mencari lagi. Kalau ada juga cadangan-cadangan area mana yang senang untuk parent hantar, nak drop off. Sebab section 7 tu walaupun dia memang kawasan yang padat, tapi kita tahu dia punya jam dia boleh tahan lah. Jadi kita perlukan cadangan juga kalau ada mana-mana. Kita pun dah tengah berurusan juga dengan ejen-ejen mana-mana yang ada kedai-kedai ataupun mana-mana yang ada cadangan dekat mana yang ada available shop lot untuk cadang balik kita. Okay, saya tengah tengok form-form juga ni. Kita cerita location dulu lah sebelum masuk pasal program kan, ala-ala kita kat sini. Untuk JB kita belum decide lagi dekat mana, kita tengah survey juga. Memang secara umumnya kita dah berhubung dengan beberapa ejen lah untuk cadangkan. Cuma syarat untuk kita buka CBB ni, kita akan buat di shop lot dan kita memerlukan sekitar 8,000 square feet. Jadi kalau 8,000 square feet ni, kalau standard shop lot 1,400 square feet, maknanya kita perlukan dalam lebih kurang 6 shop lot. Kalau yang besar dalam 2,000 square feet tu mungkin 4 dah cukup dah. Jadi kita perlukan itulah, kita nak dapat yang bersambung 6 shop lot tu, atas bawah tingkat 1, tingkat 2 kali 3 blok. Itu yang ada ejen-ejen yang mencabar sikit lah nak cari. Dan kita pun nak make sure location yang dicadang tu location yang sesuai dengan parent. Memang laluan ke ataupun tak jauh sangat nak kena pusing kan. Kita cuba macam tu lah. Di Kelantan ada, kita ada explore juga di Kelantan, di KB. Ada 2 location, satu di Kubang Krian. Tapi yang kita tengok dekat Kubang Krian tu dia kecil sikit. So satu lagi yang kita tengah tengok ni dekat KB, dekat bandar KB, dekat dengan Bazar Tok Guru. Ada satu building tu kita dah tengok. Kalau tengok dekat posting Facebook atau Instagram kita ada gambar, saya dah post kat situ. Untuk Rawang, kita belum kenal pasti mana-mana spesifik tempat, tapi boleh cadangkan lah area mana supaya kita pun boleh cakap pada ejen untuk cari dekat area mana yang sesuai. Kita tengah berhubung dengan ramai ejen lah, bukan 1-2 je, kita berhubung dengan ramai ejen. Termasuk dekat Puncak Alam bersama. Mana lagi yang di situ? Taman Melawati. Okay, Taman Melawati kita tengah tengok juga sebab dalam ni Melawati tak tinggi, yang ada Ampang. Yang tinggi adalah di Ampang. Saya tengah tengok website So website ni live. Kalau ada orang isi, automatik dia akan naik. Yang tinggi adalah Ampang, bukan di Melawati. Melawati dia. Tapi kalau saya campur contoh Setapak, Wangsa Maju, Melawati, Danau Kota, saya campur-campur area tu, mungkin dia boleh banyak sikit lah. Kita akan cari tengah-tengah di antara kawasan-kawasan tu. Mungkin macam tu lah. Dengan Ampang. Ampang ada 47. Okay, Putrajaya pun kita mesti cari. Putrajaya ni lagi mencapai sikit lah, nak cari shop lot yang ada bersama-sambung semua. Okay,
Jadi untuk Sri Bibi ni, saya masuk dulu sebelum kepada anda daftar. Terima kasih. Operation hours macam saya sebut tadi, kita mula 7.30 sampai 5 section 13 7 tu macam jam dia. Okey, baik, noted. Puan SZ Isa. Saya berjaya mungkin di CBD atau di Radius kita tengah tengok. Untuk rekrutmen cikgu, okey. Untuk rekrutmen cikgu, kita baru buat first round of interview sebelum raya hari tu. Kita akan buka lagi second round. Setakat ni dalam application ni kita dah ada 370 yang apply, yang dah isi borang untuk ni, dan yang datang interview itu ada dalam 36. Jadi kita dalam proses lagi macam mana kita pilih. Kita of course first kali kita akan tengok kepada background dia. Kita akan cari yang dah experience dalam KAFA dan juga dalam silibus KPM. Jadi kita bila dah ada experience tu, dia cepat sikit lah dari sudut akademik tu. Dia tak perlu nak belajar daripada awal kan. Dalam masa sama kita akan ambil juga daripada mungkin daripada existing Braining Bunch team untuk bantu. Sebab experience kita dalam Braining Bunch ni, kalau saya boleh kongsikan sikit kenapa datangnya idea Sri Bibi ni adalah pertama sekali, sejujurnya bila kita buka Braining Bunch International School dekat Siar Berjaya, dan sekarang kita buka di KL dan JB, demand daripada parents sebenarnya tinggi, Alhamdulillah. Ramai juga yang minta buka dekat Puncak Alam, Shah Alam, Rawang, ada minta dekat Bangi kan. Banyaklah lokasi-lokasi, tapi untuk buka international school, dia punya cabaran dia tinggi. Kos dia pun tinggi. Nak cari cikgu, nak operation dan sebagainya, dia lagi mencabar lah daripada sekolah biasa. Dan yuran pun akan jadi mahal. Contohnya kalau dekat Siar Berjaya ni, yuran kita 1,300 untuk sekolah rendah. Belum masuk yuran tahunan lagi. Jadi bila macam tu, tak semua parent mampu lah. Sedangkan tadika Braining Bunch, kalau yang biasa baru 600 lebih, kalau full day. Kalau half day baru 300 lebih. Jadi untuk Sri Bibi ni kita fikirkan dari sudut macam mana kita nak buka sekolah yang parents mampu untuk hantar anak dia, dan dalam masa sama dia tak perlu pening nak hantar anak pergi transit pula, nak hantar pergi situ, pergi KAFA pula kan. Sebab ramai parent bila kita tengok dalam registration ni, ramai yang kata memang nakkan on the Islamic value tu, and then dia nak English medium, dia nak full day program. Tiga ni yang top. Sebab dalam borang tu kita dah tanya. Ada juga cakap pasal environment dan sebagainya. Sebab kita tahu dekat sekolah kebangsaan, especially Lembah Kelang ni, cabaran dia sekolah kelas-kelas terlalu padat, sampai 40 student, 45 student, 35 pun sebenarnya dah sangat padat dah. Jadi dekat Sri Bibi ni maksimum kita akan pergi 30 lah, mengikut panduan FPM sendiri pun meletakkan maksimum 30. Dan kita cuba berikan yang yuran yang mampu parent untuk bayar, especially kalau ada 2 orang anak, 3 orang anak kan. Kalau 1,000 lebih, mahal sangat. Jadi sasaran kita 500.5 setakat ini, tapi semua benda tu, harga tu tak termasuk lagi dengan makan. Kita baru untuk yuran pengajian lah. Kita dan bergantung juga kepada sewa area tu. Ada kemungkinan tempat tu kalau mahal sangat sewa dan kita pun tak ada option yang murah, mungkin kita akan naikkan sikit lah. Tapi kita takkan go beyond sampai 900 ke, tak adalah, takkan semahal itulah insyaAllah. Sebab niat kita memang nak bagi yang mampu milik pada parent, tapi dalam sama as a business, of course we need to make also some profit supaya kita boleh keep on expanding the business. Kita nak bagi gaji yang baik pada cikgu. Kita pun tak nak lah cikgu pun gaji stagnan saja kan. Okay, dari sudut latihan pada cikgu, memang kita akan hire pada bulan 9 atau bulan 10. Maknanya awal sekolah akan buka Januari, jadi kita akan hire cikgu ni pada bulan 9 sekurang-kurangnya. Dan kita akan buat training selama 3 bulan bersama dengan tim training